Tengok bang ni beli apa guys. Lain macam oh strike. Sikit. Sikit. Okey tahan. Oh. Alright, dia guys. Black bass. Oh. Bass dah. Kali 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Fak Balas Fish Hunter. Okey, hari ni aku berada di kolam NH Hillview Port Pengai. Di area Jitra, Wang Tebus Jitra. First time aku sampai kolam ni. Tengok suasana kolam ni. Ayak cantik, suasana pun cantik juga. Semuanya biasalah kalau musim panas, memang panas ya. So hari ni hari Jumaat 6 hari bulan Februari. Aku first time turun ni. Kita tengok macam mana kalau aku main dengan hero aku kan. Ni macam biasa lah, teman setia aku. Lagi kalau agak rancak kan, bagi mereka lah casting. Untuk permulaan aku try dulu first time ni macam mana. Kita main SP lah kan ni. Ok guys, jom kita prepare barang. Letak barang. Sekejap je aku rasa loceng nak bunyi. Nak start sekali kot. Ok, bagi yang baru ada dekat channel aku jemput korang untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku ucapkan ribuan terima kasih. Jom kita setup lancar. Ok guys, macam biasa kita pertaruhkan SP 6cm dulu. Dari apa ni, aduh aku lupa lah, selalu lupa. Dari Daruma Tackle Nearest Bait. Color ni, color belanak. Setup aku gunakan ni Rentaka Capture 1.5, reel dari Bosslat DC, mainline 15 LB dan leader 40 LB. Leader aku ni dah, orang kata apa, dah pendek. Wey, lah. Sudah jadi pemancing tegar. Kita try ni. So, mereka recommend pakai SP 8cm. SP 86. Kita follow dulu. Kita tengok game dia macam mana. Maklumlah nobis, tak biasa mengai, baru belajar. So kita pakai SP kalau ni. Kalau kita pakai SP ekor kuning, kita abang SP apa semua ada. SP penuh dalam beg. Ni boleh lah? Ni okey lah. Tak wash off. Okay, kacau week awak. Ha? Oh. Oh, hak ni otai. Otai kalau udang otai. SP lepas kata sunat laser. Aku main macam ni ya. Aku kalau main udang aku jadi penin, tak reti. Nak beli tak tahu nak beli dah. Sekejap try. Okey noh. Casting pakai apa ni lah. Tapi hang main casting kau main tagan. Casting pakai ni. Jaga kali makan 2 je. Lepas ni balas 2. Tu ngap dia sudah. Lepas kan mabuk kan. Bismillah.
Hei. Jangan tidak belah hei. Oi, mana ikan oi? Oi, tak tuk ke ni? Ni kan. Alhamdulillah rezeki kawan-kawan. Oh, nu makan lah. Ni dia makan semua jenis. Tak mau. Tak mau 8 cm. Ikan halus-halus. Tak pakai pam-pam sak-sak. Nak pakai. Ni je. Buka SP 6 cm. Oh, balah. Oh, akhir apa mak? Hei, nak boleh pun pada ah. Serat guys. Allah. Weh, tani banyak lah gitu. Senang dah. Allah, kerusi. Pelan-pelan. Buat naik tukun. Pelan-pelan. Naik orang kali tu. Dua kali tu. Tengok bang ni English pun guys. Lain macam tu strike. Sikit. Sikit. Okey, tahan. Oh. Alright, dia guys. Black bass. Oh. Bass dah. Kali 2. Hantar awak guys. Hantar tunggu masa pelepasan ikan. Kalau nak lepas ikan kan nak standby saja.
Strike guys, Perhatian guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Esen guys. Siakap merah. Akhirnya. Leseng. Ikan tiara. Tiara. Nah, tiara. Okey, dapat naik lubang boleh naik limba kata lagi. Nah. Mana kerusi ni? Habis. Ambil tu, dia ambil sekali gitu. Duduk tang ni kampung. Kan nak makan apa? Guys, aku nak buat video menutup siap. Abang. Sebab apa hari dah makin gelap. Takut malam lagi view tak elok. Kalau ada footage malam lagi aku cuba tengoklah kan. Kalau ada aku ikan makan malam ada strike, aku try on lah kamera. Harap ada lagi lah kot tadi. Tapi apa pun alhamdulillah dah naik dah rekod tadi. Cakap merah. Ni aku bagi hantar joki look casting. Dia look lagi. Kalau ada rezeki dia lagi insyaAllah ada lah. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang baru hadir, aku jemput untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balas Fish Hunter.